Titah yang teramat mulia Tuanku Pro-Chancellor, ampun Tuanku di pohon titah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana, yang Maha Mengetahui lagi Maha Berkuasa. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda yang tercinta dan para sahabat baginda yang mulia. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi atas limpah rahmat dan inayahnya. Pada hari yang berbahagia ini, beta berpeluang berangkat ke Majlis Istiadat Convocation ke-15 Universiti Malaysia Kelantan. Pertama-tamanya, beta ingin menzahirkan perasaan sukacita dan mengucapkan tahniah kepada UMK dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Majlis Istiadat Convocation kali ini. Beta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua graduan yang bakal menerima ijazah masing-masing atas kejayaan cemerlang yang telah dicapai. Buat graduan tempatan, pencapaian yang anda raih hari ini adalah manifestasi usaha gigih, disiplin yang tinggi dan ketahanan mental serta fizikal sepanjang tempoh pengajian di UMK. Anda bukan sahaja telah membanggakan diri sendiri dan keluarga, malah anda adalah kebanggaan universiti dan harapan negara. I wish to extend a special heartfelt congratulations to our international graduates. Your journey to this very stage has been marked by a unique brand of courage and remarkable resilience. You have enriched this university and brought the world to us. Whether your future path leads you back home or to new shores, know that you carry with you our deepest respect and our immense pride. You will always be a cherished and vital part of Universiti Malaysia Kelantan global family. We are so very proud of you. Congratulations. Hadirin dan hadirat sekalian, sebagai Pro-Chancellor UMK, beta ingin menyeru semua pihak tentang betapa perlunya kita sentiasa beriltizam untuk terus memartabatkan UMK sebagai sebuah universiti berteraskan keusahawanan melalui perancangan sistematik, pelan tindakan dan pelaksanaan strategi yang ampuh setelah hampir 2 dekad penubuhannya. Beta sentiasa memantau setiap perkembangan, kemajuan serta pencapaian yang diraih UMK, sama ada pada peringkat nasional maupun antarabangsa sepanjang tahun 2025, seperti mana yang telah disampaikan oleh Naib Chancellor sebentar tadi. Semua pencapaian ini mencerminkan hasil kerja keras dan komitmen warga UMK secara keseluruhannya. Tahniah beta ucapkan. Para hadirin sekalian, setelah hampir 2 dekad UMK beroperasi, pada hemat beta UMK perlu menyemak semula falsafah UMK sebagai universiti keusahawanan dengan mengambil kira pendekatan keusahawanan yang lebih manusiawi menerusi konsep humanistic entrepreneurship, berteraskan prinsip tauhidik di seluruh ekosistemnya. Pada masa yang sama, hadamkanlah falsafah pendidikan keusahawanan dan enterprise UMK seperti mana yang telah diamanahkan oleh negara kepada saudara-saudari sekalian. Jayakanlah visi dan misi ini agar UMK terselah sebagai sebuah universiti keusahawanan yang terbilang. Hadirin dan hadirat sekalian,
Better difahamkan, UMK sedang menyediakan plan strategik UMK 30. Persoalannya, apakah plan strategik yang baru ini turut mempertimbangkan keperluan strategik pembangunan negeri Kelantan secara holistik melalui pendekatan sinergi yang ampuh antara institusi. Dalam konteks kerjasama UMK dan Kerajaan Negeri Kelantan, Better mengharapkan hubungan yang lebih kukuh dapat dijalinkan. Pendekatan saling bantu-membantu antara UMK dan agensi-agensi di bawah kerajaan negeri harus dimantapkan bagi memberikan manfaat yang besar kepada kemajuan UMK serta pembangunan negeri Kelantan. Para hadirin sekalian, sebagai sebuah universiti berteraskan kesuanan, agenda penjanaan pendapatan perlu digemblengkan secara kolektif dan strategik agar kelestarian kewangan universiti dapat diperkukuhkan. Seterusnya, menjadikan UMK lebih mandiri pada masa akan datang. Segala potensi dan aset yang dimiliki, sama ada dalam bentuk kepakaran bidang maupun sumber tanah, hendaklah dimanfaatkan sebaik mungkin. Hadirin dan hadirat sekalian, bersempena Malaysia dilantik sebagai pengerusi ASEAN bagi tahun 2025, sidang kemuncak ASEAN kali ke-47 di Kuala Lumpur telah berjaya menobatkan kepimpinan Malaysia di peringkat global dalam konteks diplomasi antarabangsa. Penyertaan Timor Leste sebagai anggota ASEAN yang baru dan pemeteraian perjanjian damai antara Kemboja dan Thailand telah membuktikan peranan strategik Malaysia sebagai negara penghubung antara dunia timur dan barat. Oleh yang demikian, pada hemat Better, UMK harus berperanan dalam aspek diplomasi pendidikan dengan mengambil peluang melebarkan sayap ke rantau ASEAN melalui pengukuhan kolaborasi strategik dalam hal ehwal pendidikan tinggi. Contohnya, meneroka peluang dan potensi baru di Timor Leste selain negara-negara ASEAN yang sedia ada. Selain itu, Better menyarankan agar diusahakan inisiatif lebih strategik dan berimpak tinggi bagi memantapkan keterlihatan UMK sebagai destinasi pengajian tinggi dalam bidang keusahawanan dengan menggunakan anugerah ijazah kehormat kepada tokoh kepimpinan negara rantau ASEAN. Para hadirin sekalian, pada majlis yang mulia ini, sekali lagi Better ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada barisan pengurusan UMK, semua graduan, para pensyarah, staf pentadbiran dan sokongan, serta tidak dilupakan kepada para ibu bapa yang telah berkorban serta menyumbang bakti tidak terhingga kepada kejayaan para graduan. Semoga budi dan jasa yang dicurahkan menjadi amal jariah yang berkekalan. Akhir kalam, Better mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rahmat dan inayah serta memberkati segala usaha kita dalam memajukan UMK yang tercinta ini. Amin ya Rabbil Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.